Untuk orang Tino ni, sebab awak pun satu akal kan? Saya tak ada ala tuju nombor 2 tu. Korek. Okey, podcast tanpa studio. Podcast tanpa studio, tak tapis tak jaga. Wow, topik seterusnya. Pasal aku akan masuk ini. Hari tu orang komen aku kaki berkerut. Yalah tu. Okey, kita nak isu ini. Perempuan yang kata nak teman kau punya proses tu semua menipu, dia kata. Tak ada perempuan yang nak hidup susah. Betul tak? Okey, menipu tu yes, lebih daripada 50%. Sebab seperti mana kita tahu, banyak ada cerita yang berlaku, Tino Coreh. Benar. So dia Wanita. menemani proses lelaki tu ada. Ada, tak banyak tapi ya. So untuk orang Tino ni, awak kena tahu satu benda. Kalau awak menemani taruh mana sekalipun, kalau tak ada confirmation dalam diri awak sendiri, kalau awak niat awak tu rasa macam aku confirm kau nak jatuh ni, awak kena kat diri awak dulu, baru awak boleh menemani dia sebetul-betulnya. Kalau just menemani hanya dengan perkataan sayang, yang word sayang tu awak sendiri tak faham. Sebab awak pun satu akal kan. Saya bukan menghina. Sebab lo ni pun kalau kita tengok, rupa nombor 3, harta nombor 1. Atau kedua, Dah harta nombor 1, nombor 2 memang tak ada saya. Saya tak ada ala tuju nombor 2 tu. tak ada hal Dia tu. tak ada ala tuju kita ni, nombor 2. Kita tidak merendahkan awak yang ada satu akal, tidak. Tapi awak kena faham lah. Kalau awak nak menemani tu sebab apa? Sebab tu awak ada ayah. Tanyalah ayah awak pandangan dia supaya dia susun jalur awak cantik. Jangan meninggalkan lelaki. Walaupun proses tu lama deh. Yes. Betul. Aku dapat satu benda sini daripada muka chat tadi. Perempuan satu akal. Jadi set dia ni nafsu je banyak semila. Akal se. Korek. Jadinya Tanpa merendahkan. okey jadinya. Pedih kata. Juga sikit. Black backdrop, podcast tanpa studio, tak tapis tak jaga.